Alin! Baik. Sabar. Kita bincang dulu. Kau dah tidur dengan bini aku sampai dia mengandung. Kau nak bincang apa lagi? Kita bincang kat luar lah. Nanti orang dengar nanti malu nanti. Kalau nak ikutkan hati aku dah viralkan manusia yang berperangai macam syaitan macam kau ni. Kau ingat kau siapa? Kita tengoklah ni. Ini semua salah Haida. Kau boleh nak salahkan isteri kau lagi ya? Kau ni jantan yang play victim. Kau datang rumah aku, kau serang aku berreport kau tau. Cik Fahim. Lepas! Kau tak payah nak backup abang ipar kau yang macam celaka ni. Memang abang ipar saya salah, bos. Tapi bos boleh ambil tindakan lagi bijak, bos. Ni kalau ada jiran terdengar CCTV merakam, bos juga malu kalau viral. Aku akan saman kau sebab mengganggu dan mengandungkan isteri.